Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqihna din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Kembali kita menelaah kitab Akhlak Seorang Muslim oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, dan kita masih lagi membicarakan tentang ikhlas. Sabda Nabi SAW, wa idza kana akhiruz zaman sarat ummati thalatha firqatin. Apabila sampai akhir zaman, umatku akan menjadi 3 golongan dalam amalan-amalan mereka. Pertama ialah ya'budunallaha khalisan. Pertama, golongan yang mengabdikan diri kepada Allah dengan penuh ikhlas, hanya semata-mata mencari keridhaan Allah. Kedua, firqatan ya'budunallaha riya'an. Kedua ialah golongan yang sujud, yang mengabdikan diri kepada Allah kerana riya', menunjuk-nunjuk. Ketiga, wa firqatan ya'budunallaha liyasta'kulu bihin nas. Ketiga, golongan yang mengabdikan diri kepada Allah untuk memperolehi makanan dari orang lain ataupun untuk tujuan keduniaan. Lalu pada saat mereka dikumpulkan, fa idza jama'ahumullahu yaumal qiyamati qala lil ladzi yasta'kulun nas. Bila mana dikumpulkan di hari akhirat, maka Allah bertanya pada setiap kumpulan. Pertama, Allah bertanya kepada orang yang melakukan ibadah kepada Allah atau apa saja kerja buat dia kepada Allah, tetapi untuk mendapatkan habuan dunia. Di sini dikatakan yastaquluna nas, untuk mendapatkan makanan ataupun daripada manusia. Lalu ditanya, demi keagungan dan kemuliaanku, apakah yang engkau kehendaki dari ibadahmu semasa di dunia? Maka jawab orang itu, demi keagungan dan kemuliaanmu, ya, dengan ibadah kepadamu, aku ingin memperolehi habuan-habuan dunia. Maka Allah kemudian berfirman, yang engkau kumpulkan tidak berguna bagimu, pergilah kamu masuk neraka. Jadi orang yang melakukan pengabdian pada Allah Ta'ala, iaitu yang nak mencari kemewahan dunia, maka Allah arahkan apa yang kamu buat tu, satu habuk pun tidak memberikan apa kebaikan pada kamu, maka Allah perintahkan pergilah kamu ataupun campakkan ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Intaliqu bihi ilan nar. Kemudian Allah bertanya kepada manusia, thumma yaqulu alladhi kanu ya'budu riya'an, yang mengabdikan diri pada Allah kerana menunjuk-nunjuk, mendapatkan menunjuk-nunjuk riya. Allah menyebut kepadanya, demi keagungan dan kemuliaanku, apakah yang engkau kendaki dari ibadahmu kepadaku? Maka jawab orang itu, demi keagungan dan kemuliaanmu, iaitu untuk mendapatkan apa yang aku lakukan di dunia, untuk mendapatkan pujian orang lain. Ria'an, ya, riya'. Kemudian Allah bertitah kepadanya, tidak ada yang sampai kepadaku apa yang kamu ibadahkan ataupun yang kamu lakukan. Ya, pergilah kamu, intaliqu ilan nar, ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Intaliqu bihi ilan nar.
dengan apa yang kamu lakukan, maka pergilah kamu ke neraka. Kemudian yang ketiga, siapa? Ya'budunallaha khalisan. Orang yang mengabdikan diri kepada Allah yang ikhlas. Ditanya lagi, bi'izzati wa jalali ma aradta bi'ibadati, dengan kemuliaanku, dengan ketinggianku, apa yang kamu kendaki daripada ibadahmu semasa di dunia. Maka menjawab hamba Allah itu, demi keagungan dan kemuliaanmu, engkau maha mengetahui siapa yang menjadi tujuan ibadahku atau apa tujuan ibadahku. Dengan beribadah kepadamu, aku ingin selalu mengingati. Aku selalu ingin mengingatimu dan mendaki keredaanmu. Maka Allah berfirman, hamba-Ku ini sungguh benar. Ya? Maka masukkan dia ke dalam syurga. Ya? Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, hanya golongan yang khalisan lillah, yang khalis, khalis mana yang ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itulah tuan-tuan, persoalan ikhlas ni dia kena diproses. Mula-mula kadang-kadang mungkin ada timbul campur-campur di peringkat awal mungkin. Ya. Jadi jangan bila bercampur-campur tu, kalau kita tak payah buat, tak boleh. Ya. Bila ada kelompok yang ikhlas semata-mata kerana Allah, alhamdulillah. Tapi mungkin di peringkat permulaan tu, mungkin kerana terpaksa, mungkin segan, mungkin macam-macam lah. Ya. Dan itu dengan proses masa, dengan berterusan, lama-lama perasaan-perasaan yang cuba mengganggu kita itu, hasutan-hasutan syaitan iblis tu akan maknanya boleh kita atasi. Ya, dengan sentiasa kita muhasabah diri. Sebab itu ulama menasihatkan kita dalam kita memeriksa niat 3 tempat. Pertama, di permulaan aman. Yang kedua, di pertengahan aman. Yang ketiga, di penghujung aman itu. Ya, 3 stesen ni kita gunakan untuk memeriksa niat kita ni, supaya dengan itu maka akan sedikit demi sedikit akan dapat kita atasi niat-niat yang tidak baik itu, yang bercampur-campur itu, menjadi khalisan lillah, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan mesti ada kepada seseorang yang ingin belajar dan kepada orang yang mengajar. Dia kena dua-dua. Kepada guru dan kepada yang belajar. Ya. Ilmu pengetahuan adalah kurniaan Allah yang paling istimewa. Ilmu pengetahuan merupakan kurniaan Allah yang paling istimewa kepada orang-orang yang mulia di kalangan hamba-hamba. Ya. Oleh kerana ketinggian, kelebihan ilmu itu, maka dituntut kepada penuntut ilmu dan pengajar ilmu, supaya kedua-duanya itu melakukan perbuatan itu lillahi ta'ala. Ya. Innamal a'malu binniyat. Kita tidak boleh menggunakan ilmu yang dimiliki untuk melakukan perkara yang tidak baik. Ya, kita tak boleh bertujuan ilmu yang ada itu untuk mencari tujuan-tujuan yang lain, terutama untuk tujuan keduniaan lah, materialistik. Tak boleh. Ya. Gunakan ilmu itu untuk membantu orang lain, untuk memberikan manfaat. Tak apa. Khairun nas anfa'uhum linnas disebut. Sebaik manusia itu ialah yang dapat memberikan manfaat pada orang lain. Kongsi, share. Tak apa. Apa yang kita tahu maka kita sharekan untuk dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi kita tidak boleh menggunakan ilmu yang dimiliki untuk perkara yang tidak baik, ya, untuk tujuan-tujuan peribadi. Masyarakat tidak akan aman jika ada orang yang memiliki ilmu menggunakan ilmu itu dengan cara yang salah dan menyebabkan rosaknya akhlak mereka. Jadi maknanya ramai orang yang berilmu, tetapi kalau ilmu itu hanya untuk tujuan-tujuan yang kepentingan-kepentingan duniawi, maka masyarakat tidak dapat terbina dan terdidik. Sebab itulah maka keikhlasan perlu kepada yang menuntut, yang belajar, dan kepada yang
yang mengajar. Sebab itulah kita lihat bagaimana keberkesanan tarbiyah daripada Rasulullah SAW kepada para sahabat, sehingga kerana Nabi itu seorang yang ikhlas dalam menyampaikan tarbiyah dan ilmunya, sehingga sahabat-sahabat pun dapat merasakan maknanya hasil daripada keikhlasan itu terbina kalangan generasi yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam satu perkataan sahabat asalnya, al-kalamu idza dakhala minal lisan, sesuatu perkataan kalau hanya keluar daripada lisan, bukan daripada hati, dakhala adhan, dia akan masuk telinga. Keluar daripada lisan, kharaja minal lisan, dakhala adhan, dia tidak memberikan kesan. Wa idza kharaja minal jinan, jinan tu hati, perasaan, dakhala jinan, keluar daripada hati, maka dia akan masuk ke dalam menyentuh hati. Inilah antara tips sebenarnya, ya, apabila keberkesanan itu dapat diwarisi, disampaikan ilmu-ilmu yang disampaikan. Islam mewajibkan setiap guru dan pelajar supaya berpegang kepada ilmu. Ya, tentulah ilmu mengajar benda-benda ikhlas. Tak mungkin ada ilmu yang mengajar supaya riak. Ada. Mana ada dalam hadis ke Quran yang belajar ilmu untuk mendapatkan masuk dunia, tak ada. Tetapi mesti melihat kepada tujuan dan kepada kemaslahatan umum. Ya, untuk masalah umum. Kita kata kongsi, kita share ilmu yang kita ada. Bukan untuk merendahkan orang lain. Bukan untuk mengherdik orang lain. Bukan untuk mendowngradekan orang lain, tak. Tapi untuk sama-sama share, sama-sama kita berkongsi sesuatu maklumat info yang kita ketahui. Belajar atau mengajar semata-mata untuk mendapatkan wang atau untuk memperolehi keuntungan peribadi merupakan penghinaan terhadap nilai dan martabat ilmu itu sendiri. Ya. Jadi sesiapa pun belajar ke dia, mengajar ke dia untuk mendapatkan wang, ya, atau untuk memperolehi keuntungan peribadi merupakan penghinaan kepada nilai dan martabat ilmu itu sendiri. Sebab ilmu itu terlalu tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Entah kalau kita kaitkan, ya, dengan sahabat kita di Palestin ni, baru ni ada seorang doktor bernama tak ingat, daripada orang Palestin lah, bersyarah di Kuala Lumpur ni. Orang Gaza. Dia kata, apakah rahsia menyebabkan anak-anak dan generasi di Gaza khusus ini boleh istiqamah dalam keadaan kelang kabut, dalam keadaan bom boleh jatuh bila-bila, duduk pada dalam kemah, rumah dah ada, lebuh kan, duduk dalam kemah je. Kita tengok sempat lagi dia mengadakan pengajian Quran, kan, menghafal Quran lagi, tasbih Quran yang khatam-khatam. Sebab apa? Sebab dia hasil tarbiyah, hasil pembinaan. Disebut nama Syekh Ahmad Yasin, yang merupakan murabi pertama daripada Hamas ni lah. Ya. Kemudian lepas Ahmad Yasin pula ada lagi diganti oleh yang lain-lain, ya. Syekh murabi-murabi ni. Ya. Jadi daripada seorang murabi yang begitu ikhlas dalam menyampaikan ilmu, ya, menitipkan ilmu, hasilnya itu sampai ke bawah. Sehingga dalam keadaan yang sulit, payah pun, Quran itu tak tinggal. Kita senang lenang pun, Quran tak tentu boleh baca. Ya. Tapi dalam keadaan mereka yang begitu tersempit, terhimpit pun, maknanya tidak lekang daripada bacaan Al-Quran mereka. Jadi itu hasil daripada keikhlasan para guru, asatizah mereka dalam mendidik masyarakat, sehingga benda itu akhirnya terserlah walaupun dalam suasana-suasana yang seperti itu. Jadi itu yang disebutkan di sini, belajar atau mengajar semata-mata untuk mendapatkan wang atau untuk tujuan kedudukan,
Memperolehi keuntungan peribadi merupakan penghinaan kepada nilai dan martabat ilmu itu sendiri. Tinggi martabat ilmu itu sendiri. Sehingga tidak boleh dinilaikan dengan bentuk dolar and sen. Itulah ya. Rasulullah SAW telah bersabda, Man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhillahi ta'ala la yata'allamahu illa liyusibu ardan minad dunya lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempelajari ilmu semata-mata untuk memperolehi keredaan Allah, itu sepatutnya, tetapi dicampur pula. Dan juga mempelajari hanya untuk tujuan mendapat kepentingan dunia. Ya, untuk jaga waktu dah okey dah, tapi diselit juga dengan niat-niat keduniaan. Maka pada hari kiamat tidak akan mencium di bawah syurga. Ini nak menjelaskan betapa besarnya ya keutamaan dan ikhlas. Walaupun dalam kitab hadis 40 tu, hadis Imam Nawawi itu ada dibicarakan pengarang kitab kita itu, nilai ibadah ni bergantung kepada kualiti keikhlasan. Setengah ulama mengatakan, ya, maknanya kalau 100%, kalau dia 100% ikhlas, alhamdulillah. Tapi kalau bercampur, maka bergantung ganjaran itu kepada nilai sejauh mana keikhlasan dia. Itu mudahlah. Katakan dia ikhlas 70%, 30% ada dicampur-campur. Maka ganjaran itu hanya untuk 70% saja. Itu setengah ulama yang agak ringan sikit lah dalam membahaskan bab ikhlas ini. Walau bagaimanapun ialah apa yang diharapkan ialah untuk kita sentiasa meletakkan apa sahaja yang kita lakukan dalam ibadah kita pada Allah, sama ada hablum minallah dalam bentuk kita dengan Allah, dalam bentuk vertikal ataupun horizontal, hablum minan nas, hubungan sesama manusia, membantu, menyantuni, menolong orang susah, apa semua ni lillahi ta'ala, semua kerana Allah. Islam mencela orang yang berilmu apabila dia menggunakan ilmunya dengan cara yang salah, seperti menyombongkan diri untuk mendapat pujian atau untuk menimbulkan kekecauan. Betul gila ya. Jadi tidak boleh sama sekali dengan pengetahuan yang ada ini, tak kisahlah pengetahuan agama ke pengetahuan apa pun ya, untuk tujuan yang salah, seperti untuk menyombongkan diri, nak mendapat pujian atau menimbulkan konflik atau kekacauan. Ya. Patutnya kalau dia ada apa-apa pun kelebihan dia, di sudut ilmu, dikongsi, dimanfaatkan. Seperti hadis menyebutkan, khairun nas anfa'uhu linnas. Sebaik manusia itu ialah dia memberikan banyak kemanfaat kepada orang lain. Contohnya ulama-ulama kita dulu banyak menulis, kan? Contohnya Hamka lah mudahnya. Ulama-ulama yang menulis ni, tulisan mereka itu menjadi bacaan lebih daripada umur dia. Hamka katakan meninggal pas 70 lebih lah. Ya. Lepas meninggal pun tulisannya itu masih kita baca lebih daripada tempoh masa hidupnya. Contoh Imam Nawawi. Ya, kita membaca kitab-kitab karangan Imam Nawawi. Nawawi umur 40 lebih. Tapi kitabnya dibaca sampai sekarang. Imam Syafi'i ke semualah. Jadi maknanya bagaimana manfaat ilmu itu. Sampai meninggal pun masih dibaca ribuan tahun. Ya, itu yang dimaksudkan bagaimana ilmu yang membawa barakah. Ya, ilmu yang membawa barakah sehingga dapat menjadi panduan kepada umat. Rasulullah SAW telah bersabda, La ta'allamu ilman litubahu bihi al-ulama, wa la tumaru bihi sufaha, wa la tukhayyaru bihi majalis, faman fa'ala dhalika fannaru na'. Janganlah kalian belajar ilmu untuk menyombongkan diri terhadap kaum cerdik pandai. Jadi belajar untuk supaya dia dipandang hebat, ya, di kalangan ulama, ya. Dan jangan juga untuk mencari pujian daripada orang-orang jahil.
supaya orang yang tak pandai itu memuji dia pun tak boleh. Dan juga jangan untuk dipandang terhormat dalam pertemuan-pertemuan. Ya. Jangan supaya dia belajar itu supaya dihormati, diraikan, dimuliakan dalam pertemuan-pertemuan. Wala tukhayyaru bihil majalis. Ya. Faman fa'ala dzalika, siapa yang menuntut ilmu kerana tadi nak menunjukkan dia pandai, atau nak supaya dia dipuji, ataupun supaya dia dihormati dalam majlis-majlis, maka bagi mereka itu neraka. Barang siapa berbuat demikian itu, maka nerakalah baginya. Nabi ulang 2 kali. Fannaru an-nar. Ya. Maknanya berat sungguhlah amaran Nabi terhadap orang-orang yang menggunakan, sebab ilmu itu tinggi dia punya darjat dia. Tak sama dengan, tak boleh dinilaikan. Ya. Oleh kerana dia tidak boleh dinilaikan, maka bila kita letakkan dia dengan satu nilai dunia, maka itu akan merosakkan, ya, cita rasa daripada ataupun nilai ilmu itu. Ilmu pengetahuan tentang dunia dan akhirat tidak akan mencapai kepada tujuannya kecuali dengan cara yang benar. Taklah dunia pun, akhirat ke, tidak akan mencapai maksudnya kecuali dengan cara yang benar. Ia tidak bererti bahawa kaum ilmuwan terpaksa menghadapi kesukaran dan penderitaan untuk mencapai tujuan. Malah ikhlas dapat memudahkan mereka mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau orang tu ikhlas, insya-Allah Allah akan permudahkan. Ya, Allah akan menjamin kehidupannya dengan keikhlasan yang ada kepada seseorang. Tengok tutup gua pondok kita kan. Bukan ada gaji tetap ke mana. Mana ada je lah. Tapi kan keikhlasan dia. Ya, keikhlasan dia mengajar kita kitab kuning ni, sehingga akhirnya Masya Allah, ya, ramai tutup ni pun anak-anak pun menjadi. Jadi kenapa? Kerana nilai keikhlasan itu akhirnya Allah akan memberikan kecukupan. Berbagai penyakit akan timbul apabila jiwa seseorang tidak memiliki sifat ikhlas. Penyakit inilah akan merosakkan iman. Penyakit inilah yang akan merosakkan iman. Allah Ta'ala murka terhadap orang-orang yang mencari pujian, seperti menjadi penyembah kepada harta kekayaan, ya, ataupun penyembah kepada kedudukan, pujian dan kehormatan. Jadi itu bukan menjadi tujuan daripada menuntut ilmu ataupun tujuan dalam mengajar ilmu. Sesiapa yang ikhlas, Allah akan permudahkan. Saya adalah 2-3 orang kawan, ya, yang mengajar sekali lah. Ya, ya, sekolah saya dulu, sekolah hidayah, mana ada, dia bukan sekolah kerajaan. Ya, gaji lebih kurang kan. Saya start kerja, gaji 300. Kerja kan. Macam kafar lebih kurang. Tapi seorang sahabat kita ni, dia datang sekolah ngajar naik basikal. Ingat lagi, itu saya guru besar lah. Tapi dah lama dah, 30 tahun sudah ni. Dengan kesungguhan dia mengajar, dengan dia orang pondok. Ya, sekarang ni dah 30 tahun ni, anak ni semua menjadi doktor, medical doktor gigi, PTD. Oh, PTD ni bukan anak PTD. Kalau tak boleh diplomat. Anak ni dulu datang sekolah hayah ni 3. Kalau saya sebut nama mungkin dia tak boleh tahu je kan. Saya kata Masya Allah, barakah. Kalau murid-murid sekolah menengah hidayah tu memang ngaji dengan dia lah. Nahu, sarah, mantik, semua dia ngajar. Saya pun belajar dengan dia. Bab fiqh. So sebab keikhlasan. Ya, isteri pun mengajar Quran di rumah. Ya. Jadi akhirnya anak-anak pun memang jadi semua. Saya kata ma'alim insyaAllah hebat lah. Jadi orang yang menjadikan nilai itulah kerana ilmu itu tinggi. Dia tidak boleh dinilaikan dengan mata wang pun dengan daulat insan. Allah yang memberikan kecukupan. Ya. Kerana kewajipan sebenar seorang Muslim ialah rela mengorbankan segala-gala demi mengabdikan diri di jalan Allah Ta'ala.
termasuklah bidang ilmu pengetahuan ni. Kalau kita tengok contoh di sini yang diberikan oleh pengarang kitab kita ini ialah keikhlasan yang ditunjukkan oleh tukang sihir Firaun setelah mereka beriman. Ya. Sebelum itu memanglah, sebelum mereka beriman, mereka ni masih lagi berkiblat kepada Firaun semasa sebelum melawan dengan Nabi Musa punya mukjizat tu. Memang mereka tanya, wahai tuanku Firaun, kalau kami menang ni apa bahagian kami? Apa kami punya ganjaran? Ke Firaun pun menjaminkan mereka lah. Tetapi apa berlaku? Sikap ahli sihir Firaun setelah mereka beriman kepada risalah Nabi Musa AS mencerminkan keyakinan mereka dan keikhlasan mereka. Ya, ketika Firaun terkejut berorang kan. Tengok tukang-tukang sihir yang dia bagi segala perbelanjaan sebelum ni untuk menjadi penasihat dia, akhirnya beralih menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila sihir mereka tewas dengan mukjizat yang Allah kurniakan pada Nabi Musa, tongkat tu menelan semua tali-tali dema tu, ular-ular dalam bentuk yang jelmaan itu. Akhirnya apa mereka kata bila Fir'aun memberikan mereka tawaran supaya mereka kembali kepada ajarannya, menyembah Fir'aun lah. Apa kata mereka? Faqti ma anta qadi. Dia kata, wahai Fir'aun, kamu hukumlah apa yang kamu hukum. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kamu hanya boleh menghukum di atas muka bumi ini saja. Inna amanna bi rabbina. Sesungguhnya kami beriman pada Tuhan kami, liyaghfira lana khatayana, supaya ia mengampuni segala kesalahan kami, wa ma akrahtana alaihi min as-sihr, dan di atas segala kesalahan kami dan dosa sihir yang kau paksakan kami melakukannya. Wallahu khairu wa abqa, Allah Tuhan yang lebih baik dan lebih kekal balasannya pahala. Maknanya bagaimana tukang sihir Firaun tu dah tahu dah bahawa ilmu mereka buat tu tak betul, sesat. Akhirnya mereka bertaubat dan kembali beriman kepada risalah tu. Mereka berhijrah yang meninggalkan amalan-amalan sihir itu, kembali kepada ajaran tauhid, akidah dengan akidah. Jadi bagaimana keikhlasan itu menyebabkan mereka tidak bersedia mendengar pelawaan-pelawaan dan tawaran dan ancaman daripada Firaun. Ya, ini satu perkara yang perlu kita ambil daripada kisah yang telah ditunjukkan oleh tukang-tukang sihir Firaun, yang pada paginya masih lagi bertuhankan kepada Firaun, tetapi setelah melihat kebenaran risalah Nabi Musa itu, akhirnya petangnya beriman kepada risalah tauhid, kepada akidahnya, dan akhirnya mati syahid. Mereka itu dihukum oleh Firaun. Jadi ini nilai keikhlasan ini merupakan, dalam sejarah Islam pun ada sahabat-sahabat yang beritahukan Nabi, ya Rasulullah, aku nak syahid, dan aku nak syahid supaya anak panah tu masuk ke sini, tembus ke belakang. Itu permintaan dan keinginan. Nabi kata apa? Kalau kamu benar, Allah akan tunaikan permintaan kamu. Jadi ada satu peperangan, sahabat ni pun turun. Kan? Bila turun, maka dah habis peperangan, syuhada itu dikumpulkan untuk dimakamkan, dikebumikan. Dan dilihat sahabat tadi yang berkata pada Nabi, aku nak syahid, panah masuk sini, tembus belakang, itu memang dapat seperti mana yang dia minta. Kan? Jadi maknanya keikhlasan itu menyebabkan Allah menunaikan permintaan. Dan juga berlaku kepada Anas bin Nadar. Ini kisah masyhur. Anas bin Nadar ini ialah sahabat yang tidak sempat turun dalam peperangan Badar. Ya. Oleh sebab-sebab tertentu, maka dia jumpa Nabi SAW lepas perang Badar. Dia kata, ya Rasulullah, kalau ada perang lagi lepas ni, aku akan, insyaAllah akan sertai. Dan aku akan buat yang terbaik. Ya. Dan Allah akan menyaksikan apa yang akan aku korbankan untuk agama ini. Jadi dalam peperangan Uhud,
turunlah Anas bin Nadar ini dan akhirnya dia syahid. Ya, dan syahid dengan pada tubuhnya ada 70 liang luka. Dan semua liang luka itu semua di hadapan, tak ada di belakang. Maknanya dia terus marah. Sehingga tak ada siapa kenal tubuhnya melainkan adik perempuannya menerusi cincin yang dipakai oleh Anas bin Nadar. Sehingga tu ayat Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Surah Ahzab. Di kalangan orang mukmin ada yang membenarkan janjinya kepada Allah. Ya. Kalau orang mukmin ada orang membenarkan janjinya. Turun ayat ini khusus kepada kisah Anas bin Nadar. Dan ada yang mereka telah menunaikan janjinya, man qada nahbahu, dan ada dalam mereka man yantazir, yang menunggu untuk syahid. Ayat ini menunjukkan bahawa orang yang ikhlas untuk syahid ini ada pada semua masa zaman. Tadi disebut yang telah pun menunaikan, ada yang dalam bentuk fa'il mudhari, iaitu present tense. Ada yang sentiasa menunggu untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah natijah buah daripada keikhlasan. Jadi nilai keikhlasan ini cukup tinggi, ya. Cukup besar peranannya dalam ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Sebab itulah dalam suatu ungkapan mengatakan boleh jadi satu amal itu kecil tetapi menjadi besar kerana niat. Dan boleh jadi amal itu besar tetapi menjadi kecil, malah tidak berharga kerana niat. Ya, rubba amalin salihun yukabbar, rubba amalin kabirun yughsiruhu biniyah. Ada amal yang besar tetapi menjadi kecil, malah tidak dinilai kerana niatnya tak ikhlas. Dan boleh jadi amal yang kecil, nampak macam simple je, tetapi menjadi besar di sisi Allah kerana keikhlasan. Dan last sekali, ya, ada seorang zaman Nabi juga, seorang perempuan yang menjaga Masjid Nabawi. Kalau kita lelaki panggil Tok Siak, kalau perempuan dia panggil Poh Siak. Tak tahu apa istilah dia. Tapi perempuan ni jaga kebersihan Masjid Nabawi. Jadi takdir dia meninggal. Jadi sahabat pun dah meninggal, ke bumi lah. Tak beritahu Nabi. Sebab apa? Dia memikirkan siapa ni orang nobody. Bukan siapa, bukan sahabat besar pun. Orang Tok Siak lah tadi. Poh Siak ni kan. Jadi Nabi tanya, mana pergi makcik yang selalu nyuci masjid? Maka dia kata sahabat, qad tufiyat, dah meninggal yang kata. Nabi kata, dah meninggal. Nabi tanya mana maqam dia. Dan Nabi pergi, bukan mudah ya. Mana Nabi pergi menziarahi maqam Tok Siak tadi ni, Poh Siak ni yang mencuci, sebagai satu penghormatan. Maknanya hebatlah perempuan ini. Walaupun amalannya tak nampak apa-apa, tapi di sisi Allah, di sisi Nabi, ya, dia merupakan orang yang sungguh dimuliakan oleh baginda, sehingga Nabi pergi menziarahi makamnya. Jadi di sinilah maknanya bagaimana nilai ikhlas itu penting dalam setiap amal kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa mengikhlaskan setiap amal perbuatan kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wassail akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanallah.